Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Soalan yang baik. Boleh ke niat berpuasa sebulan terus? Jadi yang pertamanya kita perlu tahu niat merupakan syarat sah puasa dan hukumnya adalah wajib. Ya? Kalau kita tak niat berpuasa maka tak sahlah puasa kita. Ya? Ini berdasarkan daripada hadis sahih, ya? Riwayat daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidaklah ada puasa untuknya, ya, pada keesokan harinya. Ya. Puasa ini merupakan ibadah yang mustaqil, iaitu ibadah yang bersendirian, yang tidak terkait antara satu sama lain. Ya. Puasa pada satu Ramadan, dia tidak ada kaitan dengan puasa pada dua Ramadan. Ya. Kalau puasa satu Ramadan kita batal, maka puasa pada dua Ramadan tak ada masalah. Kalau kita cukup dia punya syarat, boleh jadi sah. Namun, ya, kita tetap juga wajib untuk berniat pada setiap malam. Ini kita nak meraihkan kedua-dua pandangan. Ya. Pandangan majoriti dengan pandangan daripada mazhab Maliki. Ya. Ikutlah kita terlupa, ya, untuk berniat pada hari tertentu, maka dah tercover dengan niat sebulan tadi. Ya. Jadi yang terbaiknya adalah kita, yang pertamanya kita niat sebulan, ya, pada malam pertama Ramadan, dan yang keduanya kita juga berniat pada setiap malam. Jadi kita menggabungkan dan mengharmonikan di antara kedua-dua pandangan. Wallahu a'lam.